Qala sallallahu alaihi wasallam, ainani lam tamassaha an-nar, ainun bakat min khasyatillah wa ainun bakat tahrusu fi sabilillah. Dua mata ini tidak akan terjamah oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah. Contoh, dia bangun malam, tahajud malam, kemudian dia ingatkan dosa-dosa dia yang lepas-lepas, dia takut kepada Allah Ta'ala, dia menangis, dia menyesal, dia punya keazaman, tidak akan melakukan lagi dosa tersebut. Jadi air mata yang mengalir daripada tangisan keinsafan kita itu, tuan-tuan, api neraka tidak akan sentuh kita di akhirat. Dikatakan dalam hadis yang lain, malaikat ambil air mata kita itu, yang kita keluarkan daripada kita, ingat dosa-dosa kita itu, kita takut kepada Allah Ta'ala, takut kepada azab Allah Ta'ala itu, malaikat ambil air mata kita tanpa kita sedar. Dan malaikat akan renjiskan di api neraka. Malaikat akan renjiskan di tubuh kita di akhirat nanti. Api neraka tidak akan sekali-kali jilat. Api neraka tidak akan sekali-kali jamah tubuh kita, tuan-tuan. Inilah kehebatan yang menangis kerana takut kepada Allah Ta'ala.